Puasa tetap puasa. Salam Ramadan daripada kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Puasa tetap puasa. Mau raya lebih bergaya tahun tu? Join kempen Raya Bergaya 2026 dari Raya Khas Alto 15 Februari hingga 15 April 2026 sahaja. Booking kereta dan nikmati dashcam percuma serta 7 tahun waranti percuma. Raya Khas, syarikat otomotif Bumiputra dengan lebih 35 tahun pengalaman dalam industri. Diiktiraf sebagai pengedar kereta import premium dan cemerlang dalam perkhidmatan pelanggan. Jangan tunggu lagi. Book sekarang. Raya Khas, pengedar kereta import nombor 1 di Sarawak. Ya, Raya Khas. Pertama, kereta Nikon dah juara. Hilang agak dah bil api tu. Cari lo. Saya dah orang makin bil kertas sikit gini tu Cek dalam SCB Cash sekejap sia. Senang ada aja. Cepat dan mudah gitu ya. Kak ya, gini kami namanya bil api. Muncik dah bil kertas. Bayar pakai SCB Cash ya jual lah. Ketik aja. Semua di ujung jari ni tu. Kita boleh nanggap bil karan, pola report macam tiang lampu rosak ataupun request testing meter, tukar nama Aircon Sarawak Energy. Semuanya dapat pakai handphone aja dah. Ai, padu. Bah, download SCB Cash lo. Senang kami manfaatkan kemudahan servis Sarawak Energy. Si kira masa dan tempat terbaik. Oh, tadah. Kurus-kurus tak lembu tok ko. Ai, si dengar cerita lah kita tu. Kita si tahu kah? Sida SEDC Nutricom olah makanan ternakan jua. Ai, sini. Baguskah makanan ternakan Sida? Nang bagus. Di Sibu tempatnya. Tapi Sida tu cover seluruh Sarawak. Bagus saya makanan Sidanya. Lembu kita pun memakannya nang cepat besar. Dah lah makan local raw material. Murah dia. 100% buatan Sarawak. Hai, benar si. Mau beli pakai lembu kami Selamat menyambut bulan Ramadan daripada SEDC Nutricom Sendirian Berhad. Toki, kenapa kami masak nasi biryani dengan nasi minyak pendek-pendek aja. Macam putus di tengah jalan. Pakailah beras Lian Sin Biryani King. Panjang, gebu. Si perlu pakai extension. Cunnya, ada oleh special lain lagi si Mun Melia. Mestilah ada. Beri sikit vacuum pack beras 335 gram Haryana. Wah, beras sihat ya. Lebih beras, lebih berkat. Alhamdulillah. Lian Sin, beras terbaik di bawah satu bumbung. Kita mau pergi umrah? Al-Amani Travel and Tours ada nyedia pakej umrah 100% milik anak jati Sarawak. Kami orang ada penerbangan terus pakai Malaysia Airlines, Kuching, Sibu, Bintulu dan Biri. Senang, selesa, si payah transit lama. Umrah juga dibimbing oleh mutawif berpengalaman dari Sarawak. Pakej termasuk hotel yang dekat, selesa dan makan 3 kali sehari. Boleh follow Al-Amani Travel and Tours di Facebook atau terus WhatsApp 013-864-7781 hari tu juga untuk pakej umrah. Al-Amani Travel and Tours, ikhlas dan amanah. Ini berita baik. Jom ke Sarawak Skill, pusat pengajian TVET terbaik di Sarawak. Dapatkan kemahiran praktikal dalam pelbagai bidang, dari sijil hingga ke diploma kemahiran Malaysia. Sarawak Skill membuka peluang kerjaya yang luas di industri dengan persijilan yang diiktiraf untuk jaminan masa depan yang lebih baik. Mulakan dengan langkah bijak hari ini. Untuk keterangan lanjut, layari sarawakskill.edu.my atau hubungi 014-577-6432. Sarawak Skill, Ingenuity in Talent Development. Sarawak Skill mengucapkan Salam Ramadan Al-Mubarak. Duit tak cukup? Jangan risau. Pusing gear steering, duit pun masuk. Sertai Maxim sebagai pemandu. Ada trip jalan, tak ada trip rehat. Masa kerja anda sendiri tentukan. Yang best, PSV boleh klaim sampai RM400. Wow, memang padu. Dah mula tertarik kan? Cepat muat turun TAXSEE, aplikasi pemandu teksi atau singgah ke cawangan Maxim terdekat. Staf kami sedia membantu. Bawa kereta bukan sekadar bergerak. Di Maxim, setiap perjalanan boleh jadi permulaan pendapatan anda. Tertakluk kepada terma dan syarat. Ada insentif kecemerlangan pelajaran untuk anak-anak. Ada manfaat perlindungan takaful percuma ke ya? Harga dia jamin RM1 RM10. Harga pun boleh naik cuak kak. Kan pendidikan asal nak. Bersiadah. Rinda hati. Tak ada melapor tak bos? Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tidak menyemak iklan ini yang telah dikeluarkan oleh pihak asal. Kami Mamasu. Setiap tahun, Ramadan mengingatkan kami kepada satu misi, iaitu menghadirkan rasa yang menghubungkan hati.
Sempena hari yang bahagia tu, jadikan kek lapis kami sebahagian daripada hidangan istimewa untuk keluarga dan sahabat anda. Dapatkan kek lapis Mama Su di Jalan Main Bazar Kuching dan Seksyen 9 Bandar Baru Bangi Selangor. Kek lapis Mama Su, keunikan setiap lapisan. Kek lapis Mama Su mengucapkan selamat berpuasa. Sehati sejiwa Sarawak FM. Udah gi berangan? Mulakan hidup baru kita di Sri Damai 2 dari Petra Jaya Properties. Peluang terbaik, kita boleh beli rumah tanpa deposit. Siap boleh pilih gi, muat kabinet dapur percuma atau 3 EG Aircon. Ingat property, ingat Petra Jaya Properties. Juh kontak sidak kini tu di 082 288 860. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Waktu sekarang 6.57 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li dhunubi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Maka ampunilah segala dosaku dengan rahmatmu Tuhan yang maha mengasihani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Azan Maghrib itu tadi dibawakan khas oleh Raya Hotel and Convention Center. Jauh beramai buffet di Raya Hotel Kuching. Tempah segera di 082-268-586. Nikmati cita rasa seantero, warisan rasa, ikatan jiwa.